Hai guys, so hari ni nak drive pergi me time dekat IKEA Ceras and juga My Town. Sebelum tu kita singgah makan dulu dekat Morikohi. Kita order karage maki set dengan matcha affogato and also rosti. Matcha affogato ni kan macam something different lah daripada kita order yang espresso, pahit-pahit sikit. So siapa suka matcha memang akan love. Rosti ni since masa tu kita batuk, so nak order air panas lah, dimasam-masam sikit. And now dig in. Sekarang memang into dengan makanan Japan. So for me, maki ni sedap lah. Ada maki yang daripada crab stick, cucumber, telur, and then ada jagung, ada chicken karage dengan dumpling. Morikohi ni one of my favourite cafe bila datang dekat My Town. Lepas makan, kita singgah pula Uju untuk saja cuci mata, tengok barang-barang rumah. Didn't buy anything but tempting lah, pinggan. Aku tengah cari pinggan sebenarnya sebab ada pinggan pecah hari tu, kucing aku buat. Then kita pergi Mr. DIY Plus. I think this is the new one. Banyak barang-barang rumah juga yang menarik. Tapi kita stuck dekat M4 camera, pergi beli Charmeranya, tengah viral guys. Sempatlah juga singgah Kaison untuk beli barang, tukar hadiah office nanti. Jalan-jalan sampailah dekat IKEA. Ingat memang nak beli pinggan lagi sebab pecah kan. Tapi tak jadi. Sebab apa? Sebab ramai gila orang. Sis pun tak sanggup nak beratur ramai-ramai. So kita cuci mata je lah. Cuci mata kat IKEA. My favourite section sebenarnya as is ni. Kadang-kadang ada barang menarik. Tapi kita balik tak beli apa-apa. Dah puas cuci mata, jalan pun jam. Sempatlah singgah Caji. Aku suka pergi Caji ni sebab tak ramai orang. So dekat Caji ni sempatlah kita unboxing kodak Charmera tadi. Harga RM188, dapat warna biru. Interesting lah, macam vintage camera gitu. One of my favourite drink dekat Caji ni adalah white peach oolong. So hari pun dah hujan, kita gerak balik. Saja nak me time sebab husband cakap yelah dah lama duduk rumah and then tak sihat dah 2 minggu. So kita cubalah rejuvenate gitu, pergi keluar. And sebenarnya nak try juga kamera Insta360 Ace Pro 2 ni, how the outcome bila kita buat vlog. Nampaknya banyak lagi kena belajar setting Insta360 ni. Okay guys, see you guys in next vlog. Bye.